Sebab sebelum ni saya memang tak ada pengalaman pasal halal eksekutif. Selepas je saya masuk sini, alhamdulillah saya boleh tahu SOP syarikat. Assalamualaikum, nama saya Maria Trisha. Saya dari company Kin Hin Sendian Berhad. Saya sebagai halal eksekutif. Saya menghadiri training ni sebab sendiri yang nak. Sebab sebelum ni saya memang tak ada pengalaman pasal halal eksekutif. Saya tak tahu buat itu inilah. Dan SOP syarikat pun saya tak berapa nak tahu juga. Tapi selepas je saya masuk sini, alhamdulillah saya boleh tahu SOP syarikat. Saya tahu macam mana nak buat dokumen apa semua. Saya akan urus balik file-file yang sebelum ni yang saya tak atur. Saya akan join training yang selebihnya lagi. Bagi saya memang macam contoh orang yang belum ada pengalaman macam saya lah. Dia memang patut join training ni untuk ambil lebih lagi pengalaman yang lain. Terima kasih Unity Halal Center.